Assalamualaikum. Okey, ini satu lagi barang. Okey, ini kabel. Kabel ni ada warranty. Ada warranty 1 tahun sekurang-kurangnya. Ini ada warranty, okey. Made in China. Tapi kelebihan kabel ni, dia ada smart power off, inventive pattern. Lepas tu maksudnya dia full, kabel ni pun dah off, bukan level phone je. Apa yang dia declare lah saya. Nanti saya akan buat testing jugalah. Betul ke tak? Cuma satu lagi kelebihan dia yang saya suka tengok, kita rasa dah charge dah okey charger kita. Tapi kadang-kadang dia punya charge tu macam mana? Tak menjadi, maksudnya tak menjadi power delivery. Power tu tak ada. Okey, yang ni, kabel ni, dia ada indicator dekat sini. Power, dia punya power punya digital power kat sini, dia akan ada display. Okey, nanti saya akan buat demo. Dia punya ni. Support PD 3.0 kabel ni. Dia ada smart recharging. Dia boleh support 100 watt. 100 watt. Type-C lah yang ambil ni. Tapi dia ada juga yang lain. Lightning pun ada apa semua ni. Yang saya ambil ni yang Type-C to Type-C. Power off when fully charged. Delay battery aging. Smart power off data cable. Okay. Daripada iDoga. Boleh try lah pakai kabel ni. Kalau korang ada pakai takut masalah-masalah apa, kabel-kabel kan. Boleh support iPhone 16, boleh Xiaomi, okay, Huawei. iPhone 16 dia declare 30 minit, 60%. Xiaomi 14 Pro 100%, 25 minit. Huawei Meta 60 Pro 94% dalam masa 30 minit. Okay. Terbaik. Untuk pembelian, boleh tekan button di bawah. Jangan lupa komen, like, share serta follow. Terima kasih.